Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin Daniel bin Nur Ramli daripada SK Pulau Aman, Seberang Perak Selatan, dan kod sekolah saya ialah PBA 4005. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah novel yang penuh pengajaran dan menyentuh hati. Terbitan Alam Muslim dan ditulis oleh Sherry Azim. Novel ini berjudul Budi Masuk Kampung. Marilah kita hayati novel ini bersama-sama. Budi, seorang anak kaya yang membesar di tengah kota Kuala Lumpur, hidup dalam kemewahan dan segala kemudahan. Namun, apabila ibu dan ayahnya berangkat menunaikan umrah, Budi dihantar ke kampung di Perak untuk tinggal bersama datuk dan neneknya selama 2 minggu. Kehidupan di kampung pada awalnya terasa asing dan membosankan buat Budi. Dia merindui keselesaan dan kebebasan hidup di bandar. Namun, segalanya berubah apabila dia mula kenalan dengan budak-budak kampung yang ikhlas, ceria dan penuh semangat kawan. Dari seorang yang gemar membuli dan mementingkan diri, Budi perlahan-lahan berubah jadi seorang yang penyayang dan baik hati dan pemurah. Kepulangan ibu bapa dari Tanah Suci disambut dengan kejutan yang tidak disangkai, iaitu seorang Budi yang bersifat lebih matang dan berbudi pekerti. Perubahan itu mengembirakan hati mereka dan membuktikan bahawa kadang-kala kehidupan yang sederhana mampu mendidik jiwa dengan cara yang luar biasa. Pengajaran daripada novel Budi Masuk Kampung ini, kita dapat melihat betapa pentingnya nilai kasih sayang, persahabatan dan mengajar kita bahawa perubahan yang positif boleh berlaku apabila dikelilingi oleh contoh yang baik dan suasana yang mendidik hati. Sesungguhnya, harta bukanlah segala-galanya. Dan budi pekerti yang mulia adalah kekayaan yang sebenar dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.